Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Zaza bersama suami. Okey. Warna kami hari ini iaitu warna merah. Sama-sama warna merah. Jamu selera di sini di restoran Mercik Corner. Yang berada di bilion 110 atau besar tak main, kita main bilion-bilion saja kat sini. Okey. Hari ini kami jamu selera apa? Macam Zaza dah order dekat sana. Okey, kan kita pergi ke sana dan tengok apa yang dijual di sana, iaitu asam pedas. Berbagai jenis asam pedas ada di sana. Dia ada sediakan nasi kosong. Nasi kosong dia ada telur masin, ada timun. Lepas tu kita ada beli juga keropok leko, sementara makanan siap. Dan peminat Zaza biasalah. Tu. Zaza dengan peminat tidak pernah lari. Setiap dia akan datang dekat kami. Okey. Kami makan apa tadi? Okey. Dah tengok peminat dah lupa nak sebut nak makan apa. Okey, macam Zaza tadi kan Zaza kata makan asam pedas paring. Masak asam pedas paring. Okey. Bukan di Melaka saja boleh dapat, tetapi di sini pun boleh dapat. Adakah kami berada di Melaka? Okey. Masa suami dia makan nasi goreng kampung, belum ada. Dia berminat nasi goreng kampung. Belum ada. Dan air dia teh halia. Tentulah panas punya. Macam Zaza pakai warna ikut sekali Zaza. Okey. Tu asam pedas dia. Terima kasih. Asam pedas dia masih panas lagi. Okey, sambung balik tadi. Zaza suka pakai pakaian berwarna-warni, tapi kadang-kadang suka ikut tema air lah. Air ni Zaza pakai merah, Zaza pilih air strawberry tak ada. Jadi Zaza pilih air sirap limau. Okey, sirap limau. Okey, tadi dah order makanan iaitu asam pedas ikan pari. Dah sampai. Panas dengar. Menggelegak-gelegak dalam klepot. Ikannya tu. Wah, tu. Tu. Wah. Terima kasih suami tolong angkat-angkat ikan tu. Okey. Selain ikan pari ni, kita tengok apa lagi ada kat sana. Macam-macam ikan nampaknya. Mula Zaza minta sotong tadi, tapi sotong pula tak ada, dah habis. Jadi Zaza pilih ikan pari, iaitu asam pedas ikan pari. Ni asam pedas ikan pari. Okey. Dia ada macam-macam asam pedas. Sudah ada semua boleh datang ke sini untuk merasa asam pedas. Okey. Okeylah. Kami nak jamu selera dah di sini. Asam pedas ni. Jamu selera dahulu. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami yang dah 1.4K lebih. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan langkau. Atau teruskan menonton. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube. Kita tahu. Assalamualaikum.